nak buat udang butter prawn. Udang butter lah. Hari ni saya nak masak udang butter. Okey, lepas butter dah cair, kita akan masukkan telur dan kita kacau pelan-pelan sampai dia masak lah. Kita tuangkan telur sambil kacau pelan-pelan sampai dia dah garing, dah keluar buih. Baru kita masukkan daun kari, cili semua. Lepas tu sampai dia dah garing, baru kita angkat dan kita toastkan minyak dia sehingga kering. Dan kita gorengkan udang menggunakan minyak yang kita goreng telah tadi. Okey, itu saja dan siap untuk butter prawn. Kalau nak try boleh order dengan kita dekat WPK Seafood. Ni adalah butter prawn kita, antara flavor yang ada dekat WPK Seafood. Okey, butter prawn kita. Untuk yang tengok ni sekarang, ini garing sebelah. Jadi boleh request nak garing ke, kurang garing ke. Nak pedas pun boleh request. Mana peminat butter prawn, boleh try kita punya dekat WPK Seafood.